Umat Islam khususnya jemaah masjid dan surau di kawasan terjejas Jerebu di Selangor disaran memakai pelitup muka sebagai langkah melindungi kesihatan diri susulan keadaan Jerebu ketika ini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Dr. Muhammad Fahmingah dalam kenyataan berkata, jemaah turut dinasihatkan supaya memperbanyakkan minum air suam khususnya ketika berada di kawasan yang merekodkan kualiti udara kurang baik. Jemaah juga terus digalakkan mengambil langkah pencegahan yang bersesuaian mengikut keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Beliau turut menyeru pihak pengurusan masjid dan surau supaya memberi perhatian terhadap keadaan jemaah khususnya kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan pernafasan. Katanya pengunjung yang mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas, sakit tekak atau kurang sihat akibat Jerebu dinasihat mengurangkan aktiviti di luar rumah dan mengutamakan kesihatan diri. Beliau menegaskan ibadah jemaah di masjid dan surau hendaklah terus digalakkan dengan langkah pencegahan bersesuaian mengikut keadaan setempat serta nasihat pihak berkuasa.